Assalamualaikum. Seperti tahun sebelum ini, kami daripada Persatuan Cina Muslim Malaysia Mak Mak Cawangan Melaka telah dijemput untuk menghadiri majlis iftar bersama TYT dan Tuan. Terima kasih. Assalamualaikum. Kami daripada Persatuan Cina Muslim Malaysia Mak Mak Cawangan Melaka telah dijemput untuk menghadiri majlis iftar bersama TYT dan Tuan pada hari ini. Terima kasih. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, laitaka dawman qarib. Saya rasa persatuan ini semakin mantap dan pada masa saya dengan Karen pun dia dah jumpa kan dengan kawan-kawan kan tapi saya rasa ini satu perkara yang makin melebar-luar dari segi pemikiran, dari segi pengalangan, tapi saya rasa itu kerja yang baru. Itu je kerana saya dapat berkumpul dan semua saya baru dengan saya kan dan kita jumpa di mana-mana satu masa esok kita dekat. Saya dah pentas sekarang ni, saya dah tak ada kerja lagi, saya duduk saja, saya boleh tolong, insyaAllah. Okey, satu nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cina Muslim Melaka dan juga Persatuan India Muslim Melaka pada petang yang penuh berbagi ini. Dan yang baru saja juga boleh mendapatkan tempat duduk yang telah disediakan dan kita sediakan kepada pengurusi persatuan untuk mengambil tempat duduk di hadapan iaitu di meja utama bersama dengan tuan dan terutama yang di-Ketua Negeri Melaka. Kita silakan kepada Datuk Syahri kita, Syahri bin Abu, Tuan Haji Mahalim, Datuk Haji Abdul Rahim, Datuk Haji Siddiq Baraus, Nur Karen Chu Yoklan dan juga Encik Rabu bin Ibrahim untuk ke hadapan. Sementara kita nantikan kehadiran tuan yang pertama yang di-Ketua Negeri Melaka. Dan sedikit pengumuman kepada semua tuan-tuan dan puan di jamuan berbuka puasa. Dan pada jam 8.30 malam kita akan sama-sama menggunakan solat Isyak, sama-sama menikmati jamuan murah yang telah disediakan. Jadi semua diminta untuk kekal bersama-sama di program pada malam ini. You lift me up high, you spread
Kepada tetamu bersedia sedia Tuan Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam yang di-Pertuan Negeri Melaka. Dalam tanda perempuan hadirin yang berhormat sekalian, kita silakan Saudara Muhammad Faiz bin Yahya, Imam 1 Istana Melaka untuk memimpin bacaan doa berbuka puasa. وسمنا وبك آمنا وعلى رزقك وأسرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. بسم الله وعلى بركة الله والحمد لله رب العالمين. Sudah selesai mengikuti jamuan berbuka puasa ringan. Jadi kepada semua tetamu-tetamu jemputan boleh mengambil wuduk untuk kita bersedia ke solat maghrib berjemaah bersama dengan tuan dan tetamu. To keep your spirit alive. In my heart it never dies. Oh, Ramadan. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan. Jadi kepada semua pengurusi-pengurusi tuan-tuan sidang, tuan-tuan perempuan, sekiranya tuan-tuan perempuan ingin beredar dengan majlis, okey, terlebih dulu boleh mengambil souvenir daripada pihak istana. Kita akan sama-sama menunaikan solat isyak dan juga solat sunat tarawih. Dan selepas solat sunat tarawih kita akan adakan jamuan moreh buat tuan-tuan perempuan. Jadi baiklah sekiranya kepada semua tuan-tuan perempuan hadirin dapat bersama-sama sehingga akhir majlis kita pada malam ini. Satu, dua, tiga. Untuk gambar bersama dengan perempuan. You lift me up high, you spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive, it's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, ليتك دوما قريب.
should be here with me all year around. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. I just love the way you make me feel. Every time you come around, you breathe life into my soul, and I promise that I'll try throughout the year to keep your spirit alive. In my heart it never dies. Oh, Ramadan. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك